Lelaki yang berbaju hitam di depan tu telah menggunakan mesin ATM tu dengan terlalu lama sehingga menyebabkan ramai orang yang beratur di belakang. Dan apabila ditegur oleh orang yang berbaju kuning di belakang tu, mereka langsung tidak memperdulikannya. Bahkan salah seorang daripada mereka telah mengugut untuk memukul orang yang berbaju kuning ni. Tetapi belum sempat orang tu nak memukul lelaki yang berbaju kuning ni, dia yang pengsan dulu selepas ditumbuk oleh lelaki yang berbaju kuning tu. Kedua-duanya telah tumbang akibat dibelasah oleh lelaki ni. Mungkin orang ni dah hilang sabar disebabkan kedua lelaki ni tadi yang terlalu kurang hajar dan mencari pasal dengan dia kan. Seperti yang kita tengok ni, memang dengan salah orang lah diorang ni cari pasal dan cari gaduh kan. Memang itulah makannya. Semoga menjadi pengajaran untuk kita semua. Jika nak menggunakan mesin ATM atau keperluan-keperluan di tempat awam, perlulah bertimbang rasa dan jangan sesekali pentingkan diri sendiri. Orang lain juga berhak untuk menggunakannya bersama-sama. Bak kata pepatah, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Okey,